Maaf lah semua Minta tiga. maaf. Nombor satu Ella. Allah. Ella. Nombor dua Shima. Nombor tiga? Nombor tiga kita. Yang nak sangat menyanyi ni adalah Arwah Ahmad Busu. Okey. Sebab dia memang boleh menyanyi. Oh, ya, betul. Dia boleh menyanyi, dia sedang menyanyi. Tetapi dia tak berani pergi seorang. gitu. Ajak member lah. Apa jadi member ada. Bila dia ajak saya menyanyi bersama dengan dia, dipersetujui lah oleh Powi dan sebagainya. Sebab Sabri pun ada nama masa tu. Okey. Tapi dia tak tahu saya tak boleh menyanyi. Sebutlah lagu menyanyi. Sebenarnya sebab lirik dan menyanyi orang dengar sedap kan. Tapi kalau diturunkan suara Ahmad Busu, tinggal suara saya saja. Jahanam. Jahanam. Habis sesi recording semua macam mana? Okay. Abang masuk je. Masuk je. Ada satu lagu tu yang salah masuk, tapi kita kick on je. je. Lagu lawa. Jalan je. Jalan je. Okey. Alhamdulillah. Bulan 1992 selepas bulan puasa ke raya, selepas itu Carta Salem Power Station, kan ada maksud Salem Power Station, Carta kita nombor 3 tau. Power. Minta maaf lah semua Minta tiga. maaf. Nombor satu Ella. Allah. Ella. Nombor dua Shima. Nombor tiga? Nombor 3 kita. Search pun kalau, Wings pun kalau. Pada masa tu ramai penyanyi-penyanyi yang belum lagi naik, dengan Sony kumpulkan penyanyi AG, ada kan penyanyi AG, Ameng, Pereng, Ning Baizura. Dia orang ni satu lagu raya, satu album ramai-ramai je nyanyi. Betul. Zaman tu betul. Ni kompilasi. Masing-masing nyanyi. Saya dengan Busu satu album lain. Agak sekali.